Ulaika yatubullahu alaihim. Okay, Masya Allah, very good. Fatih? Wa kana Allahu aliman hakima. Okay, Masya Allah, very good. Fatih, sorry tau Fatih. Fatih terbaca tadi kaf tu satu harakat. Wa kanallahu. Sepatutnya satu Wa harakat kana sepatutnya dua harakat. Wa kana Okay. Wa kana Bagus. Allahu aliman hakiya. Okay, Masya Allah, bagus, very good Iman. Bagus, very good Fatih. Okay, yang Ustaz garis tu, ya itu adalah mad asli kepada huruf kaf. Ki tu kena baca panjang. Yang jadi mim tu, yang baris dua tu adalah huruf mim. So mim tu akan jadi huruf mad iwad. So kena baca mad asli dua harakat. Hakima. Sipil gila. Okay, Tengah malam. lagi sekali Fatih, minta maaf Fatih. Wa kana Bagus. Allahu aliman hakima. Okay, Masya Allah, bagus, very good Fatih. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta iza hadara ahadahumul mautu qal la inni tubtul ana walallazina yamutuna wa hum bagus. Iman, kalau ma'iwad dia hidup sebabkan dia ada baris dua atas. Tapi kalau baris dhammah dua, baris dua depan, dia akan jadi ra sakinah. Okay, dia tidak akan hidup. Okay Iman, minta maaf Fatih. Lagi sekali Fatih. Yamutuna wa hum kuffar. Okay, yang ni ma'arik lisukun. Ma'arik lisukun. Kita baru belajar hari tu. Masya Allah, bagus juga Iman. Lagi sekali Iman. Fatih. Masya Allah, bagus juga Fatih. Walallazina yamutuna wa hum kuffar. Okay, Masya Allah, bagus juga Fatih. Ulaikang a'tadna lahum azaban alima. Masya Allah, bagus, very good Fatih. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum antar bagus. La yahillu lakum bagus. antarisun nisa'a karha. Masya Allah, bagus juga Fatih. Belajar. Litazhabu biba Fatih tinggal. Fatih, okay. Wala ta'duluhunna litazhabu biba
ma ataitumuhunna illa Bagus. ayyatina bifahisha Bagus. mubayyinah Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Fatih. Ashiruhunna bil ma'ruf. Masya Allah. Bagus. Very good, Fatih. Berapa harakat ni, Fatih? 2, 4 atau 6. Okay, paling bagus. Paling terbaik. 4. Okay, bagus. Very good, Fatih. Fa'in karihtumuhunna fa'asa Bagus. takrahu syai'aw wa ya'alallahu fi. Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Fatih. Salah huruf, Fatih. Minta maaf, Fatih. Lagi sekali. Wa antakrahu syai'aw wa ya'alallahu fihi khairan katsira. Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Fatih. Ustaz Zul, Fatih. Ni bukan huruf ha. Dia adalah huruf jim. Wayaj. Okay. Wayaj. Ambil balik. Bagus. Ambil balik. Tak rohu. Ambil balik kat sini. Rahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Fatih. Allahul Azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah wa syukrillah. Tahniah, Fatih, kerana telah berjaya membaca dengan sangat fasih, sangat lancar pada petang ini. InsyaAllah, Fatih. Kita akhiri kelas mengaji kita pada petang ini dengan bacaan doa selepas mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, Fatih. InsyaAllah. Nikmatullah. Okay, Masya Allah. Bagus. Very good. Aminah. Ambil balik. Izkuru. Ambil balik. Uzkuru ni'matallahi. Uzkuru ni'matallahi alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum. Okay, Masya Allah. Juga Aminah. Iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum. Salah kat sini, Aminah. Iz anja. Lagi sekali, Aminah. Iz anjakum min ali fir'auna yasumu. Aminah baca A ke tadi? Baca? Yang ni bukan A ya, Aminah. Yang ni adalah Hamzah. Yang ni adalah mat kecil. Mat asli kecil. So yang mat asli kecil tu adalah huruf jim. Anjakum min. Iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum. Okay, Masya Allah. Very good. Aminah. Yasumunakum su'al azabi wa yuzabbihuna abna'akum. Okay, Masya Allah. Very good, Aminah. Aminah baca. Berapa harakat ni, Aminah? 4. Okay, Masya Allah. Very good, Aminah. Wa yastakhyuna nisa'akum. Okay, Masya Allah. Very good, Aminah. Wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim.
Okey, Masya Allah. Very good. Aminah. وفي ذلكم وفي ذلك Okey. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Okey, Masya Allah. Very good, Aminah. Okey, Aminah. Berapa harakat ni, Aminah? 1. Okey, semua 2 harakat, Aminah. Dengung gunnah dengan gunnah kena baca 2 harakat. La azidannakum la in syakartum. Okey, dari sekali, Aminah. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Okey, Masya Allah. Very good, Aminah. Boleh Aminah ulang balik tak untuk lancarkan balik bacaan? وإذ تأذن ربكم. Salah kat sini, Aminah. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Dan tu ada Ada? ta'azzana. Wa'iz ta'azzana. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Aminah. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Aminah. وقال موسى إن تكفروا أنتم. Okay, lagi sekali, Aminah, untuk Aminah. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن. Okay, Masya Allah. Bagus juga, Aminah. ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Okay, Masya Allah. Bagus juga, Aminah. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد. Okay, Masya Allah. Bagus juga, Aminah. Ni Aminah kena berhenti antara salah satu tau, Aminah. Dia tak boleh sambung dua-dua. وعاد وثمود والذين من بعدهم. Okay, Masya Allah. Bagus juga, Aminah. لا يعلمهم إلا الله. Okay, Masya Allah. Bagus juga, Aminah. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم. Okay, Masya Allah. Bagus juga, Aminah. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا. أيديهم. Lagi saja, Aminah. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا. Okay, Masya Allah. Bagus juga, Aminah. وقالوا إنا كفرنا بما. Wajibul guna 2 harakat, Aminah. Lagi sekali, Aminah. Untuk Aminah. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. Okay, Masya Allah. Bagus juga, Aminah. 5, 2, 4 atau 5 harakat. بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما. Okay. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Okay, Masya Allah. Bagus juga, Aminah. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. Okay, Masya Allah. Bagus juga, Aminah.
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم. Okay, Masya Allah kepada Kak Aminah. Yang idgham al-ghunnah, ikhfa hakiki kena dengung 2 harakat. Liyaghfira lakum min dhunubikum. Lagi sekali Aminah. لا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. Panjang sikit. Ma'iwat. Musamma. Lagi sekali Aminah. ويؤخركم Apa Ustaz Aslam? Aminah boleh tunggu sekejap Aminah? boleh. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz Aslam. Yang itifak ilmi tu Ana ada kenduri arwah pakcik Ana yang meninggal tu. Barang. Okey, barang tu jangan risau. Nanti Ustaz Aziz akan settlekan barang. Yang bawa ke sana tu Ustaz Aziz kata dia nak siapkan hari Rabu. Sorry. Hari Khamis. Hari Khamis. Okey, tak apa. Esok kita bincang, okey? Esok. Esok kita jumpa, kita bincang dengan Ustaz Aziz sekali. Okey, Ustaz Aslam. Ya? Okey. Tak apa insya-Allah. Okey, terima kasih. Ustaz Aslam, tolong. Okey, sama Ustaz Aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itifal. Bingung Ustaz Aziz tak boleh pergi. Dia pergi minta Ustaz Aslam. Ustaz Aslam dah bukan teknikal. Okey. Astagfirullahalazim. Okey, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil balik yad'ukum. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم Okey, masya-Allah kepada Aminah. ويؤخركم إلى أجل مسمى. Okey, masya-Allah kepada Aminah. قالوا إن أنتم إلا بشر. Lagi sekali Aminah. قالوا إن أنتم Lu tu panjang. إلا Mad ja ismu fasil. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون. Okey, masya-Allah kepada Aminah. Dengung 2 harakat lagi, sikit harakat lagi. إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا. Okey, masya-Allah kepada Aminah. أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. Aminah berapa baca berapa harakat Aminah? 4. Okey. Masya-Allah kepada Aminah. Fa'tuna bisultanin Okey, masya-Allah mubin. kepada Aminah. Bin tu berapa harakat? 4. Dia 2, 4, 6. Jangan Aminah terus bagi 4 harakat, okey? Nanti kalau exam masuk apakah pasal ma'arif dan sukun, kena sebut 2, 4, 6. Yang 4 harakat itu Aminah sendiri yang kena tahu, kena baca 4 harakat, okey? Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Tanya Aminah kerana telah berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada petang ini. InsyaAllah Aminah, kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa selepas mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey Aminah, insyaAllah sebelum kita masuk kelas jawi, mari kita sama-sama membaca salawat ke atas Nabi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, insyaAllah Aminah, sambung yang semalam. Okay, kenapa kita tak letak alif dekat belakang suku kata yang ketiga? Sebab hukum Derlung. derlung. Kalau homograf, ada yang kena letak alif sebab ejaan sama tapi maksud dia berbeza. Dia ada dua maksud dekat situ. Okey, dapat tak Aminah? Dapat. Okey. So hari ni kita akan tengok kata dasar 3 suku kata atau lebih bagi kata Melayu jati ditulis tanpa vokal alif pada suku kata pertama. Okey, contoh. Okey. Saya ulang sekali, kata dasar 3 suku kata. Kita akan belajar 3 suku kata dalam satu perkataan. Okey. Kata dasar. Dia tak ada penambahan. Contohnya sentiasa. Okey. Tapi untuk kes kali ni suku kata pertama tak ada vokal alif. Okey. Tak ada vokal alif. Maksudnya alif tu digugurkan. Kita tak letak alif tu dekat suku kata pertama. Okey, apakah huruf-hurufnya? Apakah perkataan dia? Contoh perkataan yang pertama, boleh tolong rumikan Aminah? B-A Okey. H-A Okey, bagus. G-I-A. Okey, berapa suku kata kat sini? 4. 1, 2, 3, 4. Okey, bila ada bahagia, maka dekat sini yang dekat depan sekali huruf suku kata pertama akan gugur alif. Disebabkan apa? Disebabkan Derlung. Dia derlung ni dia tak kisah sebenarnya. Dia asalkan ada dua vokal alif. Ingat tak tahun lepas kita ada belajar benda ni? Dua vokal alif bersebelahan dengan suku kata pertama, kedua. Suku kata pertama ada vokal alif, suku kata kedua pun ada vokal alif. Maka huruf yang di tengah-tengah alif tu akan tengok, kalau dia termasuk hukum derlung, maka alif yang suku kata pertama tu akan digugurkan. Ingat tak Aminah? Okey. Ingat. Okey, so H, betapa bahagianya Cik Jam. H termasuk hukum derlung. Maka BA ni dia akan jadi ba. Dia tidak boleh tulis ba alif. Okey. Seterusnya, hukum perkataan yang seterusnya Aminah. B-A-H-A-S. Okey. So dekat sini kita tengok yang suku kata pertama. Okey. Kat sini hukum apa? Ba. Betapa segannya Cik Jam. So hukum derlung. Betul tak Aminah? Tapi kenapa sin ni pun tiada alif? Sebab kita ambil suku kata yang kat sini. So memula kita tengok baha. Dah selesai baha, kita ambil hasa. Kalau antara hasa ni sin adalah huruf derlung. Betapa sekannya Cik Jam, maka sin huruf terakhir tu pun akan digugurkan alif. Maka dekat sini ada dua suku kata yang digugurkan alif. Suku kata yang pertama dan suku kata yang terakhir. Dapat tak Aminah? Dapat. So ba tak ada alif, sin pun tak ada alif. Okey, seterusnya Aminah. G-A H-A. Okey, bagus. R-U. Okey, bagus. Ada berapa suku kata kat sini Aminah? 1, 2,
3 suku kata. H termasuk huruf betapa segannya Cik Jam. Betapa segannya Cik Jam. Betapa segannya Cik Jam. H. Okay, tak apa. Yang ni okay, tak apa. So andaikan dia ikut. Okay, tak apa. Nanti kita akan tengok hukum apa kat sini. Tapi penting G tu digugurkan alif. Okay, dapat tak Aminah? Okay, seterusnya Aminah. وكان عرشه Okay, Masya Allah, kita Rifi. وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Masya Allah, kita Rifi. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت Masya Allah, kita Rifi. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Okay, Masya Allah, kita Rifi. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. Okay, Masya Allah, kita Rifi. Minta maaf ya kalau dah Dah, dia okay. satu harakat saja. Minta maaf ya lagi sekali Tuan Rifi. Alright. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة Masya Allah, kita Rifi. ليقولن ما يحبث Okay, Masya Allah, kita Rifi. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم Okay, Masya Allah, kita Rifi. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Masya Allah, kita Rifi. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها Okay, Masya Allah, kita Rifi. منه إنه ليئوس كفور. Masya Allah, kita Rifi. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء Masya Allah, kita Rifi. بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب Okay, Masya Allah, kita Rifi. ليقولن ذهب السيئات عني Masya Allah, kita Rifi. إنه لفرح غفور إنه لفرح فخور. Okay, Masya Allah, bagus, very good.
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير Masya Allah. Kau sudah kata Rifi? ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق Okey, Masya Allah. Kau sudah kata Rifi? وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه Okey, Masya Allah. Kau sudah kata Rifi? Minta maaf Tuan Rifi. Tuan Rifi terbaca Yaqulu laula. Sepatutnya Yaqulu. Minta maaf Tuan Rifi. Lagi sekali. وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه Masya Allah. Kau sudah kata Rifi? لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك Masya Allah. Kau sudah kata Rifi? إنما أنت نذير Masya Allah. والله على كل شيء وكيل. Okey, Masya Allah. Kau sudah kata Rifi? Minta maaf Tuan Rifi Oh, kalau yeah. Okay. Yang ni raw tarkik. Raw Okay. tarkik dia mesti nipis. Nazir. Dia kalau kita sebut raw pun dia Okay. sembun. Nazir. Ada sekali Tuan Rifi? إنما أنت نذير Masya Allah. Kau juga Tuan Rifi? والله على كل شيء وكيل. Masya Allah. Bagus sudah Tuan Rifi. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukrillah. Tahniah Tuan Rifi kerana terberjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada malam ini. InsyaAllah Tuan Rifi, mudah-mudahan